Punca tabungan emas tak bertambah di dalam akaun Gap. Daripada awalnya menabung hanya sekali sahaja iaitu RM100 sekitar 0.2 gram emas. Jadi tuan-puan nak tahu jawapannya? Tuan-puan boleh stay dalam video ini untuk mencari jawapan kenapa tabungan tuan-puan tidak bertambah. Selain disebabkan menabung secara manual tidak konsisten, punca tabungan tak bertambah. Yang pertamanya adalah anda menabung tanpa ilmu, sekadar ikut-ikutan orang. Dia pun tak faham apa yang dia buat dan sebuah buku pasal emas pun tak pernah baca, tapi harapkan dia dapat untung dengan simpanan emas. Ianya mustahil. Tanpa ilmu, emas tak akan membuatkan kita bertambah kaya. Yang kedua, nak tunggu harga emas paling rendah baru nak beli. Hakikatnya tak siapa tahu bila harga emas paling rendah, kecuali bila dah jadi sejarah. Tak boleh dibeli lagi tuan-puan. Yang pastinya, harga emas sekarang confirm akan jadi lebih murah berbanding beberapa tahun akan datang. Disebabkan faktor inflasi dan penurunan nilai wang ringgit kita. Dan sebab yang ketiga, beli emas sekadar buy low sell high. Dia fikir pelaburan emas ni macam trading ataupun saham. Beli time harga emas rendah, jual dengan harga yang tinggi. Bila harga naik tinggi sikit je, terus dia jual. Dia tak sedar dia telah downgrade aset mahal iaitu emas kepada aset yang murah. Bila tukar emas kepada duit kertas, habis hasil tabungan anda tersebut. Dan anda sedang berlari di tempat yang sama bila anda belanjakan habis semula hasil tabungan emas anda tadi. Jadi tuan-puan nak mulakan tabungan emas ni dengan ilmu. Saya adalah dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian G100 iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Boleh rujuk pin video saya untuk mulakan tabungan emas yang sangat-sangat mudah, murah dan juga patuh syariah. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.